Pagi tadi nu lepas kau dah habis dah menyerok dengan Abang Ibrahim hampa kan, aku keluar lah pergi sapu sampah kat depan rumah tu. Kita ni pula jenis bangsa rajin, bukan bangsa penyegan. Habis mengkedarah atau terbenam depan TV sampai menatang nak haram apa mu tak mau buat dah. Sebelum tu kau dah nak habang lah ni, kau dah nak buat gulai udang dengan kacang panjang. Bahan-bahan apa yang kau dah guna boleh tengok dekat caption tau. So tadi masa kau dah tengok duk menyapu pi menyapu mai tu duk tak duduk teringat dekat beda hampa. Aku pi lah dia rumah dia kan. Rumah pun dah macam dengan hutan rimba. Rumput lalang apa segala mak nenek ni naik sampai nak hapus tingkat-tingkat rumah dah. Duk gelintir menatang nak haram apa tak tahu dalam rumah tu sampai tak reti nak pergi tebas sikit. Dan ulang ke bewok ke babi ke buat sarang dalam tu baru nak gaduh abang korang. Pula tu hampa tahu dah kita ni bagi salam sampai dekat 13 kali. Bukan kata 3 kali, 13 kali. Haram tak main buka pintu lah. Kali kau dah bubuh tapak tangan sedar kat tengah pintu tu. Tak nanti dia buka terbuka tu pintu tu. Pang lagu tu. Puas hati aku. Terkejut dengan kawan. Oi kau dah mai ke? Mai masuk mai lo. Kau dah jawab lah balik kan. Lah akulah yang mai. Siapa lagi awak ingat Syamila Tagor nak mai rumah hang ke? Lepas dah salam-salam belaga-belaga pipi walaupun kau dah ni tak redha sebenarnya pipi gebu kau dah ni duk belaga dengan pipi dia penuh berjeragat tu kan. Dia pun pilah ke dapur nak buat ayak kopi lah gamak tu. Berani dia tak mau buat ayak jamu kita cari pasal nak kena candek dalam grup WhatsApp kampung ke? Dia mai rumah kita ni tak pungkung je ADL sampai depan muka hang tahu dah. Asian Dolce Latte besi kau dah lah. Tang malam jugalah kau dah duk tunggu dia buat ayak tu kan. Terkemut-kemut buat ayak nak rampom. Tak tahu lambat sangat buat ayak kopi ya pun. Dalam pada duk tengah tunggu tu kan kau dah kata lah dekat dia amboi beda hoi. Berasa macam lama tak menyembang dengan hang apa abang? Sambil dia duk berjalan bawa talam ayak kopi bodoh dia tu kan. Dia jawab lah. Dia kata tak ada kau dah hoi. Lama mana dah tak pernah beli ya. Dulu-dulu je duk beli lah tak beli dah. Kau dah tanya lah dia beli menatang apa? Lepas tu dia jawab so abang. Kau dah jawab lah balik kan. So abang menatang nak haram apa? Aku tanya hang tu apa abang? Awak? Dia boleh buat muka terkejut sambil jawab apa tau dekat kau dah. Kawang? Awak rumah kau dah masuk kawang ke? Kau dah muka belain dah time tu aku kata kan. Cukup-cukup nak haram telinga hang. Menatang babi lain yang aku bercakap. Menatang babi lain yang hang faham. Kalau kata gamok 15 minit lagi aku duduk kat rumah hang ni aku rabu juga muka hang beda hoi. Hampa tahu dah dia jawab apa pula dekat kau dah saja. Makna dengan dia memang baik daripada dulu lagi. Kau dah tanya lah siapa yang baik? Pak Lang Abu dia jawab. Nak haram tujuk turun lah. Pasal apa lah boleh terfikir nak main rumah hang pagi ni tak tahu. Dia tanya kau dah balik berubat mana? Kau dah tanya lah dia balik berubat menatang apa pula? Santau kata Pak Lang Abu kena santau. Tu pergi berubat tang mana? Dia tanya. Kau dah tepuk dai terus hampa oi. Nak haram oi. Masa bila yang aku kata Pak Lang Abu tu kena santau? Sejak bila yang hang pekak teruk sangat ni beda oi. Pasal itulah aku dah pesan. Mau kalau kata gamok kita ni muka dah hudoh. Jangan duk kerak-kerak tengok cermin takut jadi macam hang ni lah. Terkejut tengok muka sendiri sampai otak bergegar jadi gila babi lagu ni pasal apa? Tak tahu. Sudahlah aku nak balik lah. Aku duduk lama-lama tang ni sagi aku pun nak jadi gila macam hang juga. Aku ni mai nak ajar hang tu mai rumah aku sagi mengkedarah nasi tengah hari. Takkan aku nak kena ambil retas lukis bagi kat hang baru hang nak faham nak haram oi. Dengan ayak muka yang tak bersalah tu hang tak ada jawab apa. Okey sagi aku pi nah. Kau dah tanya lah balik pi mana pula? Kata nak ajak makan nasi tengah hari kat rumah hang. Dia jawab. Mau kalau kata gamok bab mengkedarah peri dengar pula hang nak pekak passion datang nak haram apa ni? Dia jawab balik hang tak ada mengkedarah peri kau dah oi. Takkan tak dengar rogi mampoi. Ada juga pekak passion lagu ni no korek-korek lah. Telinga tu beda hoi. Tai telinga tu berkelarah dah aku perasan tu. Dengan muka selamba badak dia jawab apa tau? Kau dah ikan termenung borek orang tak buat kasam tak sedap. Hui cukup-cukup nak haram telinga hang. Nurul Zabeda binti Lebay Kulub aka Sabarudin Sabung oi. Melingkup lah hang kat situ meluat aku Kau dah beralih tu aku berjalan tap balik ke rumah tu bebay tu kau dah betau dah. So pesanan kau dah untuk hampa semua adik-adik kakak-kakak abang kau dah lubang telinga tu mau kalau kata gamok masuk engga ke anak bewok ke masuk peti air ke jangan duk biar lagu tu saja. Takut lama-lama nanti jadi pekak sopa dengan Kak Beda hampa tu. Jangan duk tunggu-tunggu bawa pi klinik Al-Fatih. Depa boleh buat keluar. Depa boleh tengok menatang apa yang terlekat dalam lubang telinga hampa tu. Dan mau kalau kata gamok tengah duk mengkedarah tu terlekat tulang ke terlekat menatang apa pula bawa pi klinik Al-Fatih. Depa ada alat hak rupa macam dengan mulut boya tu. Depa boleh sengkang tengok apa yang ada. Tak usah lah duk jolok-jolok jari lah kedarah ayang sampai 3 jam ke semua tu buang masa je. Hampa bawa pi klinik Al-Fatih tu settle masalah. Doktor-doktor depa tu semua baik-baik belaka bang hang. Muka hidung elok, bahasa sopan santun mesra budak-budak mesra orang tua-tua jangan risau. Hampa Google je klinik Al-Fatih tu dekat dalam Kedah ni merata ceruk tempat depa ada cik oi. Tak usah duk nganga tunggu dah sayang. Pakat-pakatlah kita terpa pi klinik Al-Fatih.